Korang kalau jenis tanam sekali, tapi nak hasil bertahun, boleh cuba tanam pokok ni. Dia boleh hidup banyak tahun. Rasa nak makan, petik saja daunnya. Jimat duit dah tak payah beli sayur. Sekarang ni jadi antara sayur yang paling popular lah ditanam. Diorang siap panggil dia sebagai superfood lagi. Sebabnya kandungan vitamin K, C, A, zat besi, kalsium dan antioksidan yang tinggi. Bukan setakat nutrisinya yang tinggi, pokoknya pun boleh membesar tinggi seperti ini. Sebab tu atuk kata tadi, tanam sekali makan bertahun. Ada juga orang tanam untuk diberi makan pada haiwan ternakan. Dan ada satu jenis bangsa kale ni yang sangat sesuai ditanam dalam cuaca panas kita. Namanya dino kale. Ya, dinosaur. Daunnya berbeza sedikit dengan yang tadi, tapi kandungan nutrisi yang sama. Biasa orang masak apa sayur ni, masak goreng-goreng macam ni pun okey dah. Atau boleh je kalau korang nak